Tak. Yang ini? Jantan tak ada isi. Betina. Betina ada isi ke jantan ada isi? Itu jantan Kurang isi. Assalamualaikum Ibu, balik pada Skincan singgah di Pasar Basah Pasir Penambang Kuala Selangor nak cari ketam sebab malam tadi tak dapat makan ketam. So kita orang nak cari ketam lah ni, balik nak masak butter. Craving lah nak makan ketam. Kat sini ikan, ketam, udang semua fresh-fresh ya, sebab dia fresh keluar daripada laut. Wah, ketam. 1 kilo berapa ni? Oh ya, gemuk. Berapa 1 kilo? ada 85. 85. Komen cantik udang kertas baru RM16 kat sini. Ni besar sikit 26. Dia orang gemuk-gemuk kat sini ni 18. Yang ni 15, kecil Itu lagi sikit. besar tu. Oh, memancuk-mancuk kau ya. Ui, dia tembak kita. Oh ya. Ni ketam apa? Ni tu. 34 udang besar. Tengok bang, angkat bang yang tu. Oh, RM140 sekilo. Boleh ambil gambar? Boleh. Ini sotong apa? Sotong gergasi. Ketam yang tadi tu kita tengok yang besar tu kot. Seko yang besar tu ya. Cuba tengok seko besar. Ada isi tak dia? Ya? Ada isi ke? Ya, ada tu. Itu besar. Tengok terbalik dia. Paling besar. Oh. Tak tahu dah yang ada. Ini dengan ni mana? Betina ada isi ke jantan ada isi? Itu jantan Tak. Saya dah jam. Dia pun tak tahu. Dia tak tahu. Tengok berapa kilo? curang. 700. Berapa ringgit tu? Berapa Ini ringgit? 85 nya. 1 kilo 85. Kalau 700 59.5. RM59 seko tu. Yo. Nak makan punya pasal kan? Puas hati dapat ketam seko RM59. Berat kau. Kedua boleh tahan. Nah. Cuci mata. Ni ikan lumi. Jarang tengok tau ikan ni. Tengok Maya galang tapi dia makan lembek isi Ya. Goreng tepung sedap panggil ikan jari. Oh, ikan jeli. Biasa makan. Puas hati tak dapat ketam. Puas hati jom balik.